Putra Wahyudi di lorong pertama di sebelah dalam. Umar Osman jago acara 400 meter negara kita dengan rekod kebangsaan 46.09, tetapi acara 800 ini bukan acara favoritnya. Long Duc Pok inilah peserta favorit dari Vietnam yang memenangi pingat perak ketika di Kemboja. Dan Wan Muhammad Fazri, Wan Zahari, pemenang pingat gangsa di Kemboja. Kita harapkan dia boleh melakar kejutan kerana catatan baiknya di Korea pada bulan Mei yang lalu. Dan Lorana Hussein dari Filipina di lorong yang kelima. Hein Haik Ong dari Myanmar di lorong yang keenam. Di lorong yang ketujuh, Tirubalan Thanarajan dari Singapura. Di lorong yang ke-8, Atkinson Joshua Robert dari Thailand. Pelari favorit walaupun dia menduduki tempat kedua dalam acara 800 meter saringan ataupun peringkat separuh akhir sebelum ini. Jadi kita berikan tumpuan untuk mereka. Selepas ini akan duduk satu barisan di lorong sebelah dalam untuk dua pusingan larian yang akan kita saksi. Apakah Umar Osman semalam yang kita lihat nampak sedikit di hujung perlumbaan nampak sedikit keletihan pada kemarin untuk acara saringan, tetapi adakah dia akan mampu melakukan sesuatu pada hari ini? Sambil Wan Muhammad Fazri juga menjadi perhatian kita, tidak boleh terlalu jauh ditinggalkan oleh pelari-pelari lain. Kita lihat juga di situ Lorana Hussein, sementara Atkinson Joshua Robert sudah mengorak langkah. Loceng sudah pun dibunyi untuk 400 meter yang terakhir. Ini favorit Umar sepatutnya boleh mengambil kesempatan ini kerana dia adalah favorit untuk acara 400 meter, tetapi mungkin kita dapat lihat dia tidak begitu fit seperti mana yang sebelum ini. Dan kita mengharapkan juga Wan Muhammad Fazri akan terus dapat memintas dan mencari pingat emas untuk negara kita dalam acara 400 meter, walaupun Atkinson Joshua Robert sedang mendahului pada ketika ini. Kita menunggu siapa yang akan lebih awal keluar untuk melakukan pejotan. Sambil itu kita lihat Lorana Hussein juga dari Filipina cuba untuk memintas Atkinson Joshua Robert. Seleko 100 meter yang terakhir, laluan lurus sekarang ini masih lagi Atkinson Joshua Robert dari Filipina. Wan Muhammad Fazri kita harapkan dapat memintas, sudah pun dipintas Lorana Hussein dari Filipina untuk mendahului perlumbaan ini. Dan Lorana Hussein menangi pingat gangsa dalam pingat emas dalam acara 400 meter, sementara atlet negara kita Wan Muhammad Fazri mengekalkan pingat gangsa yang dimenanginya di Kemboja sebelum ini.